Hari ini saya nak pasang wiring. Part wiring adalah part yang kita connect apa tu, fast response, kiri kanan depan belakang, kiri kanan depan belakang lah. So partnya tu saya akan tunjuk apa wiringnya, positif negatif, mana lalu dia. So saya tunjuk lah. Ini part wiring, saya dah connect satu untuk nampak dia kemas lagi. Ini dah connect, yang belum connect. Okay. Macam biasa saya cakap, biru hitam, biru positif, hitam negatif lah. So nanti saya planning kabel ni mungkin saya nak lalu dari dalam ni, mungkin dari sini, tengoklah macam mana, dari sini kot sini, lepas tu ini satu join, tak join lah, sini naik sini terus pergi ke dalam ni. Okay. Itu part wiring. Sebab kalau saya plan, boleh juga kalau dari sini terus pergi sini, ini pun boleh terus pergi sini. Tapi saya rasa macam tak kemas juga kalau satu set pecah-pecah. Jadi sini nanti satu, biar satu naik atas, tak apalah, ini panjang sikit, nanti letak kabel lah dari sini, lalu tepi ni mungkin tengok tempat yang sesuai lah, lalu sini yang dapat sorok pergi ke sini ni, ke dalam ni. Okay. Bagian wiring untuk sebelah driver ni saya dah buat, saya dah tarik dia. Planning nak buat pergi sana, tapi macam agak susah lah, sebab tak tahu mau letak mana dia punya kabel tie nanti. Macam lalu sini tak kemas pula, lalu tentu tak ada pakai ikat. Jadi saya ambil keputusan, saya lalu sini, lalu masuk dalam. Okay. Lepas tu dia akan tekan, nampak lah kabel tu, tak akan nampak macam tak pernah ada kabel. Okay. Contoh hari pun dah malam ni, dah 7:30 dah. So lalu sini ni kabel dah mana, lalu bawah ni tadi ni kabel, sini naik ini dah ni. Ni kabel tadi, lalu sini, lepas tu masuk bawah, naik atas ni, naik. So owner pun takkan tahu tu adalah kabel. Macam standard kilang balik, taklah standard kilang, tapi agak-agak lah supaya dia nampak kemas lagi. Lalu sini, lalu ni sebelah driver saja. Bawah ni ada satu kabel bawah. Bawah ni ada hose. Ni bawah kabel ni adalah kabel. Bawah ni saya tak kabel tie. Kalau siang lagi senang lah tengok, tapi dah malam. So ni kabel dah. Lalu sini masuk ke dalam cabin. Dalam cabin tu nanti dia sini. So kabel tu takkan nampak apa-apa kabel pun, macam asal balik, cuma fitting nampak. Tapi tak apalah, no choice, memang dekat sini juga. Tu lain cerita lah, kita kena fokus pergi kabel. Okay. Lalu sini kabel dia, mana tengok sini saya tak kabel tie. Lalu sini ni masuk sini, ni kabel putih tu. Lepas tu masuk ke dalam sana. Yang ni nanti saya akan kabel tie, sebab sebelah passenger belum buat. And then sini, lepas tu keluar dekat sini. Okay. Ini kabel lama yang basic punya, saya dah ikat kabel tie macam biasa. Macam ni. Ni kabel tepi, ini adalah kabel baru. So nanti akan buat lagi untuk passenger belakang, nanti akan lalu sini lah. Kita akan tengok. Okay. So makin awal-awal nanti saya fikir macam mana saya mau letak itu box untuk first response. Box nanti saya akan tunjuk cara buat macam mana. Kemarin kena tengok part by part lah. Kali ni saya akan tunjuk cara habis. Tak 100% habis lah. Ada part yang saya kena tunjuk, ada part saya tak tunjuk, sebab kadang-kadang susah mau record. Okay.
Hal yang berwarna macam ni, biru, hitam. Biru adalah positif, hitam adalah negatif. Tak kisahlah dia warna apa, biru ke, orange ke, merah ke, hijau ke. Asal dia berwarna positif negatif. Abang kena ingat tu. Untuk yang fast response ni, yang single valve ni. So, yang jong ni saya tak habiskan sebab nanti saya akan letak dalam cover hose. Yang selebih tu saya taklah warna hitam. So nanti saya akan kabel tie ni tarik pergi atas, masuk ke dalam kabin. Okay, so layan video lepas ni. So sekarang kita letak cover ni. Cover ni macam saya letak dekat ni, tak letak sebab ni dah ada hitam, so tak nampak sangat. Jadi sekarang ni saya letak dari sini lah, dari bawah ni sampai ke atas. Ni ada susah sikit ni sebab dia terlalu kecil. So slow letak lah. Dari sini start. Pula saya lalu sini. Mula saya mau lalu sini macam tarik pula. Nanti kalau ada hose saya sama tarik. So saya tarik sini, lalu sini naik atas. Ya, dia punya kabel kat situ tak nampak pun. Okey, sekarang ni nak lalu hose. So saya ambil satu hose yang tak guna punya, cucuk dalam tu. So cucuk dalam kabin tu. Okey, sekarang ni standby untuk ditarik dari dalam. Ini dah standby dah. Okey, mana barang tu? Ni dah. So slow kena tarik. So slow. Enjin terlepas pula. Aduh. Satu kabel terlepas pula. Jam-jam ni kalau dia terlepas, kita tengok tu sama ada dapat selamat tak di sana tu. Okey, cuba untuk bahagian belakang saya akan tarik kabel panjang terus ikut line ni sama ikut sini terus ke dalam. Ni saya dah tepuk awal. Memang kena buka dulu. Ni kopak sikit, nanti lalu tepi sana keluar sini akan join dekat sana semua. Belakang, depan.
saya dah siap untuk wiring belakang. So macam ni. Ni part wiring yang dah connect tu. So belakang punya saya tak tab hitam. Lalu macam ni, tengok. Kalau kamu orang ada idea sendiri pun boleh. Kalau nak ikut cara saya pun boleh. Depend dengan kamu orang sendiri lah. Okay. Ni last wiring sini. Lalu sini ada cover dia. Sini cover. Ikut jalur ni balik. Ni pun sama. Cucuk sini, cover balik. Cucuk sini, tengok. Okey, saya akan ikut balik jalan dia. Okey, jalan ni naik ke atas. Terus masuk ke dalam. Lepas tu keluar dalam ni. Tengok. Ikat tepi tu, jalan. Lepas tu saya dah siap marking dah. Jadi tinggal nak connect saja. Marking. Okay, keluar sini. Okay, nanti ni akan kemas balik lah. Ni saya dah marking dulu. Semua ada kat sini. Okay, nanti akan connect dekat box ni. Okay, next video adalah pemasangan box, wiring. Lepas tu last video adalah hasil dah siap. Okay, jangan lupa tengok habis ni, kamu akan faham. Kalau depan dia dah buat, saya dah connect dalam ni tepi ni. Nah, ni bahagian depan. Saya dah ikat betul-betul macam ni. Lalu sini, then keluar sini. Nah, ni kabel yang 12 volt punya lah, basic punya. Okay, adalah untuk malam ni. Dan untuk video kali ni, ini adalah episode ketiga rasanya. So jangan lupa untuk subscribe dengan like, sehingga kita jumpa next video. Bye.